Untuk seat bahagian depan dia, datang dengan seat yang balut full fabric. Dengan condition seat masih cantik. Armrest untuk kedua-dua kursi. Dan juga sunroof. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multifunction steering yang balut leather dengan condition leather yang masih cantik. Safety features, auto cruise. Dengan mileage dia 31,500 sahaja. Untuk infotainment dia dah datang dengan bahasa Inggeris dengan function Apple CarPlay dan Android Auto. Dan bila masuk reverse, dah ada reverse camera. Dengan control aircon, electronic power brake dengan brake hold, 2 cup holder dengan ruang letak barang kat sini. Blind spot monitoring dan digital in mirror. Untuk yang berminat nak kereta ni, korang boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.